Cikgu ni makan lah, makan orang rumah dunia jago lah. Awak makan lu. Kali kau sambal lagi banyak. Dia tak makan sayur lah. Tak makan sayur matah dia. Sambal banyak. Makan. Assalamualaikum pemirsa dan sanak sadonyo, balik kita di channel Rajo Lambuang yang akan memberi semangat terhadap pari anda. Hati-hati, channel Iko yo berpengaruh terhadap pari anda. Sekali ku ambo lah jago lalok lo. Kebetulan bulan Ramadan, ambo makan sahur cik dulu. Patang-patang ambo lah makan tu pario rimbeng. Timbang ketika itu je nya pakai ndak kacamata gini lah, kacamata lo lihat. Tapi jangan cameh pemirsa. Ambo lah punya sambal banyak. Ndak akan makan ladu je lah dah. Sambal ado. Sambal. Ado lo kolak setiap. Ba pemirsa. Kamu celiak ambo makan. Capek lah. Nak nio makan kemari ba. Ini sangat berguna untuk lembu anda channel ni. Okey. Nak makan kita boleh. Nasi ladu. Sambal ladu. Ada talua ke, ada kacang, ada ikan, bada. Aku kolak saya makan. Sayur tak ada dah. Balik elok ke balik asal dia. Buat cari sayur ke dalam kulkas. Come on. Nak ada dalam ku. Itu sisi dalam gempaknya. Tuh. Nampak panjang kok. Nah, ini dia. Ini dia kacang panjang. Rasa ini aja lah. Okey deh. Ini mantap. Dapat dembo. Sayur kita malam sahur ko. Nak kita kudap, nak kita makan ko. Apa kita? Buat kunyah lah. Tunggu dulu cuci tangan dulu. Iko nemu ko kacang panjang mah. Jadi ada di YouTube, di Google. Kacang panjang lah dikarek-kareknya kacang panjang nemu mah. Pendek-pendeknya kacang panjangnya nemu. Le tahu sanak sadonyo khasiat kacang panjang ko. Pertama meringankan haid, kecil orang Google ko. Mensehatkan kulit supaya cerah. Baik untuk kesihatan jantung. Mantap kacang panjang mah. Mencegah kanker. Menangkal radikal bebas. Menggadang payudara. Kacang panjang makanlah dia dua. Tapi sedo. Guna mah. Menggadang itu je nya. Tak percaya tanya gua Google. Jangan kecenden. Google. Menurunkan kadar glukosa je nya guys. Mencegah cacat tabung saraf bayi. Apalah tu. Tak leh dah. Makan itu leh. Kau kolak.
Kan boleh. Isi tu. Kau lah cuci rumah. Jangan cepet. Kau cuci. Lalu kantang, kacang pagar, wadah, kalai. Siru. Turun makan kau. Habis nak. Dah. Terus. Kau kecam panjang ni kau nak mau kau. Aku kena pendek lah. Aku kecam panjang mau tu nak. Yeah. Diralat ini, dia ada meralat. Kalau kau kecam pendek mau, aku tu kecam panjang. Ha. Ya. Terus. Sebenarnya mak. Nak cewek mari lah. Panjang mo. Boleh parit banyak-banyak lah. Untuk jantung, untuk menggadang payudara, ada biar tak gadang. Untuk jantung perlu kau mencegah kanker sih. Ada tu celik lah Google. Betul lah kesiat nama. Tang panjang wah. Tapi kalau nak digulai kan mak, dan tak kerja nak besar gulai. Makan boleh kau. Cuci tak? Cuba dia parit nak macam panjang tu. Sang pendek. Mencegah kanker, menggadangkan payudara, melancarkan peredaran darah sih tadi. Nak saya celik Google. Ya. Mana? Mengadu aja betul. Minum cik lu. Terima kasih ya cik sayang. Oh mah. Ini sudah masak baru. Udah lekas sahur. Ini udah kerja. Makan tadi. Cang panjang. Cang panjang. Banyak siap mama. Cang panjang. Alhamdulillah pemirsa Rajo Lambuang, dah selesai kita makan. Semoga tayanganku bermanfaat untuk Lambuang anda. Sekian dulu dari Ambo, Sultan Rajo Lambuang. Kita balik ke cerita besok-besoknya lain. Nang kerah, nang dimakan besok. Okey? Alhamdulillah. Lama alhamdulillah. Dadah. Sampai ketemu di Panyumbek Lambuang berikutnya.